mensebarkan kalimah la ilaha illallah demi untuk menyuntik kembali kesedaran saudara-saudara Islam kita supaya jangan leka untuk mengejar dunia. Kita dengar ceramah-ceramah ustaz bagi tahu, lagi kita kejar dunia, lagi dunia memeningkan kita. Tapi Allah SWT janji, jika kamu kejarkan akhirat, objek, maka bayang-bayang objek akan kejar kita, akan ikut kita ke mana saja. Hari ini kita kejar bayang-bayang. Nak kahwin seorang wanita, mana boleh tangkap bayang-bayang? Kita nak kahwin seorang wanita, kena kenal objek dia, diri dia. Baru kita buat dia pergi mana, bila dah kahwin, bayang-bayang dia pasti akan ikut. Dan kita tahu, ulama'-ulama' selalu kata, dunia ni adalah bayang-bayang, akhirat adalah objeknya. Jadi kenapa kita siang malam sibuk nak kejar bayang-bayang? Sebab tu ini masalah bayang-bayang tak selesai. Bila matahari hilang, bayang-bayang pun hilang. Tapi objek tetap ada. Siang ataupun malam, objek tetap akan bersama kita. Tapi bayang-bayang bila mendung dah tak ada bayang-bayang. Kita meroyan, meraban, tak tahu nak buat apa. Lepas tu duk sibuk cari sana, salahkan sini. Salahkan pemimpin tak betul. Salahkan situ, salahkan sini. Harga barang tak turun-turun pun kita salahkan menteri, salahkan Perdana Menteri. Allah dah kata dalam hadis, ulama'-ulama' bagi tahu, dalam kitab-kitab Imam Ghazali pun bagi tahu bahawa naik turun harga barang pun adalah dengan ketentuan Allah yang Allah dah turunkan waktu bila? Waktu malam nisfu Syaban atau nisfu Barat. Yang ni malam Lailatul Qadar. Antara dua malam tu salah satunya. Allah dah serahkan harga barang turunkan, naik ke, apa saja kecelakaan yang berlaku ke atas muka bumi ni, semua Allah dah tulis. Bergantung amalan-amalan manusia yang naik ketika sepanjang setahun itu sampailah nisfu Syaban tahun depan. Jika umat Islam mulai hari ini baiki iman amal kita, penuhi lidah-lidah dengan bicara tentang kebesaran. Jika umat Islam mulai hari ini baiki iman amal kita, penuhi lidah-lidah dengan bicara tentang kebesaran Allah, sibuk dengan cakap kebesaran Allah, sibuk ingatkan manusia supaya kembali pada Allah, jaga solat, tutup aurat, pasti Allah akan tengok amalan-amalan itu naik ke langit sampai tahun depan punya nisfu Syaban. Pasti Allah akan perbaiki balik segala sengsara-sengsara kita. Tapi hari ini kita tak nak baiki amal. Kita sibuk mendoakan supaya Allah bantu orang yang dizalimi. Tapi kita terlepas pandang untuk doa supaya Allah ampunkan kita yang sedang menzalimi diri kita sendiri. Yang tak tutup aurat sempurna, yang tak jaga solat, yang mengumpat, yang mencaci maki, yang bergaduh, yang berpecah belah. Allahu Rabbi. Macam mana Allah nak tengok kita dengan rahmat? Kita faham, bila umat Islam gaduh sesama Islam, hilang rahmat Allah. Jadi kenapa perlu kita nak bergaduh? Kenapa perlu kita nak bertengkar? Kenapa perlu kita nak mencaci maki, nak mengumpat, nak mengaibkan? Sebab tu tak ada bantuan Allah. Kita jadi sengsara. Sebab kita duduk dalam kesundalan di alam kufar. Kita menyundalkan lidah-lidah kita. Guna lidah-lidah yang Allah pinjamkan ni, kita tiru dialog-dialog Yahudi. Bermusuh sesama mereka, sesama depa, memaki hamun, mencarut. Inikah cara kita nak minta bantuan Allah? Sebab tu Nabi SAW bagi tahu, umat akhir zaman iman kita keluar masuk. Pagi dia beriman, pergi sembahyang subuh. Saat ni petang jumpa kawan ke kedai kopi, cerita politik. Malam saat ni dia buka live, dia mencarut, maki hamun. Malam dia beriman, besok pagi dah kufur balik. Malam elok sembahyang isyak, bangun subuh, buka live, tengok ada orang maki hamun parti politik dia, dia bergaduh balik. Dia maki hamun balik. Dia koyak, dia sentap. Allahu Rabbi, na'udzubillah min zalik. Kita jangan risau orang yang dizalimi di sana. Pasti Allah bantu jika dia betul-betul beriman kepada Allah. Allah pasti akan bantu orang-orang yang dianiaya dan dizalimi. Hatta orang kafir dizalimi pun Allah akan makbulkan doa mereka macam mana berlaku di Baghdad dulu. Orang-orang Mongol telah dianiaya oleh orang Islam, Allah hancurkan Baghdad. Allah bagi banjir besar. Kenapa kita tak jadikan pengajaran? Kita terlepas pandang. Kita rasa konon kita Islam ni dah malaikat sangat. Jadi kita terlupa nak doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Kedua-dua kisah Nabi ini, tengok zahir, mereka berdua dizalimi oleh iblis. Yang Nabi Yunus dizalimi oleh kaum dia, sampai kena naik kapal terjun laut, masuk dalam perut ikan. Tapi dua-dua Nabi ajak kita doa apa? Kami yang menzalimi diri kami. Kita lupa doa tu. Patut sembahyang Jumaat, khutbah Jumaat, kita kena selitkan doa, Ya Allah, ampunkanlah dosa kami yang menzalimi diri kami sendiri, Ya Allah. InsyaAllah.